Aha, terbalik, terbalik. Alright, kita ada kawan baru ni hari dari US. Oh, kayak dia, kayak Riyadh. Okey. Wah, sini ada rem. Kita boleh turun. Sini pot nelayan ya. Nelayan best. Okey. Turun sini. Pak Wan boleh turun sini, ada rem. Kita dah bagi tahu pak cik ni. Ada rem, boleh turun. Alright, tu Pulau Bagan. Pulau Bagan. Dah ada 3 kayak standby dah ni. Wah, awal dia nak lancor ni. Cuaca ni hari boleh tahan lah. Berangin sikit. Ada berangin sikit. Tapi dapat info pada nelayan, angin ni angin darat. So tak ada masalah sangat lah kalau nak turun. InsyaAllah ikan aktif ni hari. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi. Alright, kita lancar lagi. Masih di PD ya, masih di PD. Kali ni kita turun di Pulau Bagan. Pulau Bagan Oh, ada bot lah kat pulau tu. Apa dia buat tu? Dia boleh lalu celah-celah semak tu Okey, kita turun dengan Asri lagi ni. Ya, Asri lagi. Mudah-mudahan Twin Asri ni beroleh kejayaan, beroleh ikan. Ikan baik-baik, insya-Allah. I try. Pak Wan, Abang Atta semua ada kat situ dah. Dia orang naik IB. Tadi dia orang tunggu juga. Tapi itulah saya leka beranyut pasal ada nampak senangin main-main tepi kayak tadi. Bulu umpan dia tak nak pula. Kenyang agaknya. Apalah, kita try sampai Pulau Arang. Hoi. Alhamdulillah. Kerapu. Kerapu, alhamdulillah. Hai, berbelit pula. Alhamdulillah, kerapu. Mana ikan? Alhamdulillah. Dia minggu lepas dapat ketiba. Ya. Rezeki. Pertama kali lah kena tunda. Pak Wan. Alhamdulillah. Kaki dah lengah. Sampai ke Pulau Arang pergi.
Awan dapat keong belang dengan timun kasar. Mati lah. Kocak dah kuat. Alhamdulillah dah sampai balik Pulau Bagan. Nak letak kaki mana tak tahu. Nak letak kaki mana? Allah. Tu ada. Alright. Terbalik. Steady. Pandai dia kontrol lah. Akhirnya. Terbalik juga, berdepan. Dah pandai. Ikan wajib. Bayan, naik tegur lucut. Pandai dia cari umpan lah. Alun padu oi. Padu. Kena pandai imbang badan lah. Dekat sangat dia catuk-catuk sikit je. Jamah nasi. Lupa ada buat nasi. Syok sangat layan mancing. Tahu tu rasa lapar. Kena pula sambal ayam tengah laut. Memang selera. Alhamdulillah. Petang dah. Dah, jom naik. Alun padu lah ni lagi. Banyak burung Pulau Bagan ni. Dendang. Dendang. Hari hasil kita. Boleh lah. Ikan wajib. 3 terlepas, 2 dapat. Jadilah. Okey, sampai kat darat kang saya update lagi lah. Bila dah mendarat. Angin padu. Ombak padu. Asyik. Tak berapa padu lah. Boleh lah. Lu hasil. Kerapu manis seko, kerapu keke seko. Ikan wajib. Bayan 2 ekor. Adilah. Gede. Alhamdulillah, syukur bolehlah goreng-goreng untuk nyari. Malam ni kita camping. Malam ni kita camping. Remah dah pecah. Alright. Besok kita try lagi. Paruh hari lah. Tengok tu abang Khalid semua tak nak naik lagi tu. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.